abang dia nak settlekan misi dalam Roblox, so dia macam terbawa-bawa dalam in real life. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal ada satu kes yang sangat mengejutkan dan katanya ini adalah punca daripada game Roblox. Ya, game yang kurang suka main tu, yang selalu main, yang aku sendiri pun tak pernah try Roblox, aku react je. Tapi guys, nak jadi ceritanya, katanya kes ini ada kaitan dengan game Roblox. Betul ke tak guys? Cerita dia pasal satu kes yang sangat-sangat mengejutkan. Dikatakan ada seorang budak 6 tahun di waktu dia tidur. So korang nak tahu tak pasal kes ni? Lepas daripada kes ni, kita nak tahu betul ke tak dan side effect budak-budak main Roblox. Okay, so nak jadi cerita ni, kejadian ini berlaku di sebuah kampung dekat Parit Raja, Johor. Dikatakan mangsa ni berusia baru 6 tahun guys. Budak lelaki yang baru berusia 6 tahun dan anak bongsu daripada 3 adik-beradik. Dikatakan waktu tu awal pagi, and then ibu mangsa yang berusia kira-kira dalam 40-an macam tu, dia terjaga kira-kira pukul 5.30 pagi. And then dia terus pergi ke bilik anak dia dan dia menjumpai satu keadaan yang sangat mengejutkan, di mana anak dia berlumuran dengan DARAH dan katanya ada kesan dekat bahagian leher, kesan kelak. Dia percayai waktu tu dijumpai 2 belah pisau berhampiran dengan bantal mangsa dan katanya pintu rumah sedikit terbuka. So mangsa bernasib baik sebab tak ada saluran darah utama yang putus dan kini mangsa dilaporkan dalam keadaan yang stabil. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 362 KK yang menyebabkan kecederaan parah menggunakan senjata ataupun objek berbahaya. Okay, so motif belum lagi dikenal pasti, tak tahu siapa suspek dia yang buat budak kecil ni dan tak tahu juga apa motif dia. Berkemungkinan samun lah guys. Tapi nak jadi ceritanya, korang tahu Threads tak? Abstract. Member aku, dia ada upload dekat WhatsApp status dia. Dia macam repost lah kan. Ada satu Threads dekat Threads. Satu post dekat Threads. Katanya budak 6 tahun ni kena macam tu sebab punca daripada Roblox. Dan dia orang kata yang abang dia lah yang menyebabkan adik dia kena macam tu. Sebab dia nak settlekan misi apa tak kat Roblox macam tu. Lepas tu aku pun cari. Rupanya benda tu berita palsu guys. Okay, kita tengok dulu dekat TikTok. Ramai juga sebenarnya dah post pasal benda ni. Tapi ramai juga tak tahu benda ni sebenarnya hoax ataupun berita palsu. Tapi tak dinafikan juga sebenarnya game Roblox ni banyak keburukan dia guys. Sebab dia adalah open source game. Siapa-siapa je boleh main dan dia tak ada penghujung ya game Roblox ni. Dan katanya aku dengar cerita game Roblox ni bakal diharamkan secara official. Adakah betul? Okay, jom kita tengok dulu. Itulah kes yang katanya budak kecil ni kena sebab abang dia nak settlekan misi dalam Roblox, so dia macam terbawa-bawa dalam in real life. Okay, kita tengok dulu yang tu. Lepas tu kita tengok betul ke Roblox akan diharamkan. Sebelum tu guys, aku nak korang komen, korang pernah main Roblox tak? Ataupun korang tengah main, ataupun korang dah tak main. Cuba korang komen dekat bawah kalau korang pernah main game Roblox ataupun tengah main. Okay, jom kita tengok sama-sama guys. Kita tengok yang ni dah tersebar ya daripada Threads pergi ke TikTok ni adik kes kelab 6 tahun. Kalau ada anak-anak yang download game Roblox, suruh padam terus. 2 kes. So ini adalah post. Dia orang forward dekat WhatsApp group ni. Baca ni. Ni memang boleh kata memang berita palsu lah, tapi diorang nak relate dengan game. Okay, contohnya post ni, ibu bapa tolong pantau main game anak-anak, update kes kelab budak 6 tahun di Parit Jawa. Sebelum ni ada yang cakap kejadian itu bermotifkan samun sebab nak curi basikal. Realitinya bukan kes samun, tapi abang yang kelak adik sebab terpengaruh misi dari game Roblox. Abang umur 9 tahun, adik umur 6 tahun. Mak ayah twist kata kes samun, tapi budak tu sedar dia kata abang yang buat. Pihak polis telah menahan mak ayah untuk siasatan. Kesian budak kena kelar tu kat hospital seorang-seorang tak ada pening. Semoga cepat sembuh. Jangan bagi anak phone, banyak negatif dia positif. Aku tak tahulah weh.
Memang ramai gila ya yang orang kata apa, yang kaitkan ni dengan game Roblox. Sebab aku rasa mak bapak pun dah jelak anak-anak dia main Roblox. Bagi aku lah kan, selagi belum disahihkan daripada pihak polis, aku rasa benda ni tak betul kot. So kita tunggulah orang kata apa, statement daripada polis. Okay, bodoh kan. Okay guys, so sekarang kita nak tengok beberapa post yang menceritakan pasal kemungkinan Roblox akan diharamkan guys. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Jap, mula kita tengok yang pasal kes budak kena colik. Okay, ni anak kena colik lepas main Roblox. Dekat California, seorang budak perempuan umur 10 tahun pernah kena colik lepas kenal someone dekat Roblox. Budak ni dia main Roblox tau. Lepas tu dia adalah kenal dengan seorang lelaki ni umur 27 tahun tau, nama Matthew. Mula-mula tu diorang memang sembang macam biasa je lah, macam kawan. Tapi ada satu hari ni lelaki tu plan untuk trap budak ni and dia colik budak tu. Jauh jugalah dia bawa budak tu sampai 400 km. Lepas tu keluarga budak ni pun buatlah report polis yang anak diorang hilang. And then bila polis siasat, polis terjumpa diorang punya chat dekat Roblox. So polis pun dapat jejak location diorang, which is dekat Elk Grove, California. So polis pun teruslah pergi cari dekat kawasan tu. Pada hari Ahad diorang pun jumpa budak tu bersama si pelaku tu. Lelaki tu pun dah ditangkap and ditahan. Dia didakwa sebab dah colik budak and ada juga buat ampang seksual dengan. Allahuakbar. Aku tak boleh lah dengar macam ni. Memang banyak katanya benda-benda negatif daripada Roblox ya. Korang yang tengah main tu hati-hatilah weh. Platform permainan atas talian contohnya? Roblox didakwa semakin mengancam pemikiran dan perilaku anak muda. Seorang pemerhati menegaskan kerajaan Malaysia tidak boleh berdiam diri dan perlu segera mengharamkan platform permainan Roblox seperti yang dilakukan oleh Iraq. Pemerhati menekankan permainan tersebut langsung tidak membawa manfaat, malah didakwa menggalakkan unsur tidak bermoral, penipuan serta pengaruh buruk terhadap anak-anak. Pemerhati turut menggesa mana-mana menteri atau wakil rakyat mencadangkan Roblox diharamkan agar isu ini diambil perhatian serius, khususnya Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil. Ia demi melindungi kebajikan anak-anak dan keselamatan pengguna muda di Malaysia. Menurut pemerhati, Roblox langsung tidak memberi manfaat pendidikan dan hanya menjadi medium untuk menipu serta merompak ibu bapa melalui anak-anak mereka. Pemerhati juga mendakwa kandungan dalam permainan itu sering merepek dan tidak sesuai untuk kanak-kanak yang masih muda dan mudah terpengaruh. Dalam pada itu, pemerhati berkata ibu bapa tidak boleh terus alpa, sebaliknya wajar bertindak tegas mengawal anak-anak agar tidak terjebak dengan permainan seperti Roblox yang boleh merosakkan minda dan menghakis nilai perilaku murni mereka. Sampai masuk berita weh. Korang takut tak lepas ni Roblox akan diharamkan? Korang takut tak? Aku tak tahu korang yang Roblox kena ban, betul ke? Ni latest sekali Roblox kena ban, betul ke? Ramai yang tanya cikgu, ramai sangat yang tanya cikgu, betul ke Roblox kena ban? Okay, jawapannya tak betul. Itu adalah fake news. Mesti yang ramai pernah tengok keratan berita ni kan? Okay, baik, itu adalah bukan berita rasmi daripada kerajaan. Itu hanyalah berita pendapat mereka sahaja. Cikgu dah check dah semua berita dan keratan yang ada menteri kata tu. Menteri tak keluarkan yang kenyataan. Itu adalah daripada berita yang lain. Okay, tapi itu terpulang pada masing-masing. Berita tu adalah fake. Bukanlah, tak ada menteri keluarkan kenyataan bahawa Roblox nak kena ban. Okay, untuk adik-adik yang nak dapatkan semua berita yang telus, yang betul dan insya-Allah yang diyakini, okay, bolehlah follow portal-portal berita yang betul. Sebagai contohnya Sinar Harian, Awani, okay, berita TV Hijrah ke, ataupun portal-portal rasmi kerajaan. Kalau portal-portal macam tadi tu lebih kepada pendapat-pendapat peribadi mereka sahaja. Tu macam mana korang share tentang berita ni yang Roblox bakal di ban, korang kena share juga berita bagi tahu yang bahawa berita tu adalah fake. Itu hanyalah pendapat. Okay guys, so memang fake. Aku tak tahu lah kenapa banyak sangat fake news Aku pun dah termakan dengan fake news ni. Sebab nampak macam berita sahih kan. Siap ada host dia, lepas tu siap keluarkan kenyataan menteri macam tengah bercakap. Rupanya bukan menteri yang tengah bercakap, dia orang duk buat fake news. Tapi guys, apa-apa pun berhati-hatilah kepada ibu bapa, anak-anak yang main game Roblox ni. Memang tak dinafikan banyak perkara negatif daripada game ni, sebab dia online game tau. Dan biasalah
biasalah online game kita akan kenal semua orang. Sebenarnya bukan setakat game, tapi social media pun sebenarnya sangat-sangat bahaya. Tapi guys, nak jadi ceritanya, sebabkan game ni memang orang kata apa, memang tempat budak-budak berkumpul untuk bermain. So that's why lah predator, pemangsa-pemangsa ni senang untuk target dekat dalam game tu, sebab budak-budak yang main kan. Okay, so conclusion dia, hati-hatilah kepada semua yang main game Roblox, yang tak main, yang akan main, yang dah pernah main. Okay, hati-hati, dan hati-hati juga kepada semua fake news. Okay, jangan buat benda-benda yang bukan-bukan. Okay, so aku rasa tu sajalah untuk video kita hari ni. Apa pendapat korang? Cuba korang komen kat bawah. Korang pernah tak main Roblox? Korang rasa patut tak game Roblox ni diharamkan? Okay, so aku rasa tu saja. Jaga diri, always stay safe. Bye.